Pemimpin PAS marah pada kerajaan sebab letak syarat kena ada lesen memandu aktif. Baru boleh dapat harga minyak subsidi RON95 RM1.99 1 liter. Benda ni simple sahaja. Undang-undang dekat Malaysia, dalam negara ni, kalau kau seorang pemandu atas jalan raya, kau bawa kereta ke, motor ke, bas ke, kau wajib ada lesen pemandu. Itu je. Kalau seorang rakyat Malaysia tidak memiliki lesen pemandu yang sah, maka secara logik akalnya beliau tidak lagi layak untuk memandu apa-apa kenderaan atas jalan raya. Maka soal dia dapat subsidi ataupun tak, layak ataupun tak dia ni nak pergi beli minyak subsidi petrol RON95 RM1.99, tidak lagi relevan untuk dia tanya diri dia, kerana dia bukan lagi seorang pemandu. Pemimpin PAS tak puas hati. Dia kata, kenapa kerajaan letak syarat kena ada lesen memandu aktif untuk dapat harga subsidi? Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke kata, lesen tak aktif lebih 3 tahun tak boleh isi minyak harga subsidi. Maksudnya kalau PAS kata kerajaan zalim sangat kerajaan ni sebab letak syarat demikian, PAS sedang mempromosikan budaya rakyat Malaysia memandu tanpa menggunakan lesen memandu yang aktif, yang sah. Mempromosikan rakyat melanggar undang-undang. Kalau dah 3 tahun tak renew lesen memandu, maksudnya kau bukan lagi seorang pemandu kenderaan yang sah. Itu sahaja. Apa sebab kerajaan nak bagi kau subsidi? Kau bukan pemandu, kau tak ada lesen dah. Kau bukan lagi seorang yang layak untuk memandu di atas jalan raya. Oh, kena bagi juga. Sebab dia masih lagi pakai kereta, pakai motor pergi kerja. Zalim kerajaan tak bagi. Maksudnya, kau seorang pemandu atas jalan raya tanpa lesen. Bila kau tak ada lesen, kau tak ada perlindungan takaful, kau tak ada perlindungan insurans. Kalau kata, na'udzubillah berlaku kemalangan, orang lain tak boleh nak claim insurans kau tak ada insurans, kau tak ada lesen, menyusahkan orang lain. Celah mana yang kata kerajaan zalim? Aku tak tahu celah mana yang zalimnya ni, aku tak nampak lagi ni. Baru ni pun kerajaan melalui KDN, Kementerian Dalam Negeri, bagi peluang kepada rakyat Malaysia nak tukar IC. Pergilah tukar, percuma saja. Kalau chip rosak, tukar, tak bayar-bayar. Lepas ni kena bayar RM10 kalau nak tukar. Ketika bagi free ni, pergilah tukar. Kerajaan tanggung RM700,000 lebih, hampir RM1 ni, bagi rakyat Malaysia tukar IC secara percuma. Zalim ke? Kerajaan letak syarat ada IC, ada lesen memandu aktif sahaja. Bukan kata kerajaan ni suruh bawa salinan surat beranak, bawa slip SPM, bawa rekod vaksin, dah cocok ke tak cocok lagi. Lepas tu kena beratur pula isi borang dulu, tunggu 15 minit, ambil nombor, tunggu nama kena panggil, baru boleh check layak ke tak layak. Kalau layak kena tunggu lagi, baru boleh isi. Tak, bukan macam tu. Yang kalut sangat kenapa ni? PAS. Kalau PAS kalut sangat, tak puas hati sangat dengan syarat yang mudah kerajaan bagi, aku cadang kepada PAS, mudah sahaja. Dalam manifesto PAS PRU 16 nanti, PAS tulis macam ni, kalau PAS menang bentuk kerajaan di Putrajaya, PAS akan hapuskan peruntukan undang-undang yang mewajibkan kenderaan, pemandu kepada kenderaan kena ada lesen. PAS hapuskan saja undang-undang itu kalau PAS menang. Buat dalam manifesto.